Okey, Assalamualaikum. Jadi untuk projek aku ni, aku nak tukar minyak enjin kereta Persona lama. Okey, kereta Persona lama. So untuk projek ni aku gunakan oil filter APM lah. Okey. Nak beli yang Proton pun boleh, banyak jual. Tapi tak tahu ori ke tak ori. So baik aku beli APM. Walaupun dia murah, confirm dia ori. Okey. So untuk minyak pula aku pakai minyak fully synthetic daripada Mizu lah. Okey, 5W30. Okey, so kelebihan minyak dia ni, dia ada ester. Okey, dia ada ester. So ester ni apa benda? Ester ni dia macam campuran chemical lah kat dalam minyak ni. Okey, dia akan mencuci enjin. Tak ada lah korang pakai sekali terus enjin bersih macam enjin baru. Tak ada lah ya. Dia ambil masa jugalah nak bersih. Macam ada sebiji Alza tu, enjin dia memang teruk. So dia tak buat apa apa. Dia pakai minyak ni selama 3 tahun. Okey, selama 3 tahun. Lepas tu dia buka balik rocker cover atas tu, valve cover tu. Memang bersih lah enjin dia. Memang berbeza dengan sebelum dia guna minyak ni. Tapi Alza tu dah ambil masa 3 tahun lah. Okey, 3 tahun. Bukan bermakna korang tukar sekali enjin tu bersih. Tak. Okey. So dia ambil masa sikit-sikit lah. Dia ambil masa sikit-sikit lah. So yang ni dia base, oil base lah. Oil base. Okey, bukan apa lah. Bukan chemical yang menghakis lah. So selamat lah untuk oil seal apa semua untuk getah-getah lah. Okey. So aku nak guna minyak Mizu fully synthetic 5W30. So yang ni Kempro biasa. Jadi dia boleh pakai sampai 10,000 lah. Okey. Okey. So, jom kita buang minyak lama. Okey, so kalau tengok pada oil filter dia ni, aku tak tahulah berapa lama dia tak tukar minyak lah. Sebab memang nampak teruk sangat lah. Okey, so enjin bawah dia pun berketa-keta minyak leaking. Tak tahu leaking kat mana. Nak kena basuh enjin dulu. Okey, so untuk buang minyak ni, drain plug dia kat belakang ni. Ni kompresor, ni oil sump. Dia kat belakang lah. Standard Kempro. Tapi. Oh, dia dah modify ni. Pomen sebelum ni dah modify ni. Dia panjang sikit lah. Dia panjang. Sepatutnya dia pendek. Yang ni dia panjang dah ni. Saya berapa ni? Okay, tengok kejap. Saya berapa? Saya 14 lepas masuk. Saya berapa? Tak pasti. Bukan saya 14 lah. Saya 15 lah kot. Kemungkinan oil sump dia ni dah rosak, dah cross straight. So dia modify pakai skru besar sikit. Tapi bukan skru asal dia ni lah. Okey, aku letak sini sikit biar kau nampak. Okey, jadi aku nak buka dulu oil filter dengan drain plug ada. Okey, so untuk oil filter ni, korang sapu minyak baru kat atas ni ya, dekat getah ni. Supaya apa? Supaya bila kita pusing nanti, dia senang masuk lah. Tak sapu minyak pun tak apa, tapi nak pusing nanti ketat, takut dia tak rapat. So kalau sapu minyak ni dia licin, dia senang masuk, dia senang rapat. Okey. So dalam ni biar kosong je lah. Kau nak isi minyak pun boleh, tak ada masalah. Kau nak biar kosong pun boleh, tak ada masalah. So macam aku biasanya aku biar kosong je lah. Tapi kalau oil filter duduk macam ni, tak ada masalah. Kau boleh isi minyak penuh. Kalau macam Wira 1.6, 1.8 ataupun kereta Azia ke, oil filter dia duduk macam ni. So tak boleh isi minyak lah kan. Betul tak? Jadi kesimpulannya tak payah isi lah, senang. So kalau tegak macam ni tak ada masalah. Nak isi boleh, tak isi pun boleh. Kalau untuk Wira 1.6, 1.8 Azia, memang tak boleh isi lah minyak. Okey. So ketatkan pakai tangan sahaja. Dia payah sikit lah sebab dia dekat dengan sini. Kalau prevail senang sikit. Ataupun main V lama ke. Okey tu. So untuk oil sump dia aku pakai baliklah skru ni. Sebab apa? Sebab aku tak ada spare skru oil sump ni. Jadi tak boleh nak tukar lah. So kau akan pakai balik spark plug ni.
Okey, satu tip kat sini, masa korang buang minyak hitam kat bawah, pastikan korang buka penutup isi minyak hitam ni lah. Sebab kalau korang tak buka, nanti takut minyak dia tak keluar habis. Okey. Dan satu lagi, drain plug tu, skru tu, kalau yang biasa lah, dia ada washer. So tengoklah washer tu, kalau teruk sangat korang tukar baru. Okey, kalau elok lagi korang boleh pakai balik lah washer dekat drain plug dekat oil sump tu, supaya dia tak leaking. Okey. So kalau tengok penutup dia ni, orang panggil apa ni? Oil cap. Oil cap dia ni memang teruk leaking. Nampak tu? Dia keluar ikut situ. So tak apalah, dah lalang dekat aku ni. Jadi aku akan modify dia ni supaya dia tak leaking. Aku dah cerita dah sebelum ni, masa aku tukar minyak hitam kereta apa, aku tak ingat dah, aku lupa dah. So sekarang ni memang leaking teruk, dia keluar dekat sini. Ni tak buka lagi cover atas ni lah. Kalau buka cover atas ni confirm local cover dia ataupun valve cover gasket dia leaking. So owner tak suruh buat, aku tak buat lah. Cuma yang ni aku nampak depan mata aku, jadi aku buat lah. Sebab cost dia murah je ni kalau nak repair. Okay. Tapi sebelum tu aku nak isi dulu minyak enjin. So yang ni bila tarik dia free sikit lah, nampak ni. Dia tak lekat, tahu tak? Dia ringan. Dia sepatutnya dia fit elok lah. Okey. Jadi sekarang ni dah lalang aku nampak depan mata aku. Aku akan tukar 2 biji OC kat sini lah. Bukan OC lah, O-ring. Ni. Okay, so yang ni aku akan tukar baru lah. Aku akan double. Tapi sebelum tu korang kena basuh dulu lah. Okay, kena basuh dulu benda ni, bagi dia bersih. Takut nanti dia leaking balik. Okay, kena basuh bagi bersih dulu. Kena berus dengan air sabun lah. Okay lah, ngam. So ni kalau kira kan dia nipis je. Dia ada gap banyak lagi. Okey. Jadi benda ni korang boleh kepak lah. Korang kepak besi ni ke dalam. Okey, kepak ke dalam, tekan sikit. Jadi bila korang pasang nanti, dia akan menarik OC tu. So dia akan jadi ketat sikit lah. Tapi aku malas nak kepak. Sebab apa? Sebab kalau tengok OC lama dia pun dah keras, dah pecah. Jadi aku akan double OC baru lah. Okey. So macam mana? Senang je. Ni cara aku lah. Pegang gasket. Kenapa kena isi dalam gasket? Okey, sebab kita tak nak minyak hitam ni dia lalu ikut bawah tu, dia lompat, dia keluar ikut tepi ni. So dia akan basah balik lah kat atas enjin tu. So bila kita letakkan gasket ni, dia akan mati tu ke situ. Dia tak boleh nak lintas. Okey, dia tak boleh nak lintas. Okey, faham. So aku akan letak belah sini lah. Dia ada rata dengan tak berapa rata. So yang rata aku letak atas sebab nak belaga dengan yang baru. Okey, tak situ. Okey, kau tekan je. Okey. So nampak tak? Dia ada gap tinggi lagi ya. Okey. So tadi yang rata kita tak belah atas. Yang ni rata kita tak belah bawah.
So yang ni tak payah program lah. So kalau rosak nanti kita boleh tukar yang ni je lah. Sebab yang bawah ni dia dah mati dah, dia dah fit. Okay. Nampak tak? Nampak besi tu? Dia dekat kan? Jadi bila kita tutup, dia lagi kuat. So kita tak perlu nak kepak besi ni. Okay. Buat macam ni. Ni cara aku lah. Cara orang lain aku tak tahu. So tak perlu nak beli cap baru. Kalau nak senang, kau beli cap baru. So macam aku buat macam ni. Aku cuma tukar seal dia sahaja. Okay. Pasang balik. Dia kalau ikut standard kilang, dia duduk macam ni. Ikut spek kilang. Kau jangan pasang terbalik. Nampak pelik lah. Dia boleh masuk. Tak ada masalah. Okay. Cuma nampak tak kemas lah. Sebab yang betulnya dia duduk macam ni. Lamban tekor. Okay. Pasang balik. Okay, dia fit sangat. So yang ni nak kena kepak sikit ni. Nak kena kepak sikit. So aku buat kat kereta aku, kereta Preve tak ada masalah. Dia boleh double. Tapi untuk Persona ni dia tak boleh nak double pula. Dia jadi macam tebal sangat. Dia jadi macam tebal sangat. Untuk Preve memang cun lah. So aku akan try balik. Mantap. Okay, so tu je video untuk kali ni. Tukar minyak hitam, tukar minyak enjin, tukar oil filter. Lepas tu tukar o-ring dipstick, tukar oil seal, oil cap. Untuk kereta Persona lama. Alright. Assalamualaikum.